Sewa macam mana sekarang? Alhamdulillah semua okey. Berapa sewa? Kak, berapa kak? RM5,000 ke 500? 500, okey. Sebaik cakap 500. Kalau tak saya cari siapa yang bagi RM5,000 tu. InsyaAllah. 500 Alright, okey. So kat sini ada 340 petak. Okey. Tapi jumlah permohonan tahun ni tak penuh macam last year lah. Last year bawa pengancur kan. So tahun ni yang penuhnya dalam 324. So yang 300 banyak tu yang panjang sampai ke belakang tu lah. Ini memang yang okey. terpanjang lah. Roti John. Okey, Roti John harga KPDN. Okey, harga. Harga di paparan okey ke? Harga okey. Okey. Alright. Pengisiannya penuh tak? Penuh. Ya, Jangan isinya nipis-nipis. Macam tu. Okey. Okey, ni Okey. memang saya tak tahu beli. Oh ya, sedaplah kat sini. Okey. Kawan saya pada Harga okey. okey, aku okey setengah. Betul. Kau tak saya panggil KPDN. Tak KPDN ada, je. okey, okey. Tapi tahun ni satu kebagusan saya ni Ya. Persatuan Penjaja Okey. dari Setiawangsa dan Persatuan Penjaja Wangsa Baju Okey. Kecil Melayu. Aha. Tapi ada kelebihan tahun ni skema lah yang ramai yang tak suka pasal orang yang nak ambil 2 tapak tu tak dapat 2 tapak. Yang okey. masalah yang lain tu tak ada apa. Okey. So far yang saya tengok untuk tahun ni yang terbaik. Pasal inilah skema yang ada semua. Okey. Lepas tu tapak pun 500. Sewa bagus kan? Sewa bagus. Bukan 300. 300 kalau bersih, jaga semua kita tolak lagi 200. Kita pulangkan lagi 200, maksudnya sewa 300 saja. Ni pun ni semua stainless steel kita pakai. Tak ada yang kayu-kayu pakai. So itu nanti kita punya pegawai cek kalau okey semua kita pulang balik 200. Okey, tu So yang sewa nak tu. 300 sahaja. Alhamdulillah. Itu terbaik kan? Terbaik. Paling murah dalam dunia kan? Paling So, murah. dengan benda-benda baru yang kita kenalkan ni, okey. Okey. Nah, dia bayar. Tapi kita minta bagi kat orang boleh? Boleh. Okey. Kita bagi apron, mana apron? Satu ni berapa? Satu RM6. Peniaga lebih telus daripada ada orang tengah yang mana monopoli, dan peluang ni sepatutnya diluaskan lagi macam mana yang patut kita buat sekarang ni supaya semua meniaga boleh berniaga kan. Yang peniaga baru, peniaga lama, kita kena satukan together. Dia tidak boleh monopoli. So apa yang dibikin Elbart untuk yang baru ni, masya-Allah, semua orang boleh berpeluang meniaga, ekonomi setiap keluarga tu boleh naik. Alhamdulillah, terbaik. So macam mana di sini makanan dia? Bagus? Bagus. Bagus ya?